Assalamualaikum Lofa. Dah lama Roti Kaya tak interview ni Lofa. Selalu kita orang type tengok perkembangan isu-isu dia. Okay, so hari ni kita dapat interview ni Lofa. Okay, ni Lofa, kita nak tanya pasal ni Lofa punya filem Pilot Cafe. Okay, rasanya filem ni dah 2 tahun lebih. Okay, boleh tak cerita sikit pasal watak you dalam filem Pilot Cafe? Lofa pegang watak Syamila di mana seorang gadis kampung yang ke bandar untuk cari pekerjaan, akhirnya bekerja dengan satu syarikat penerbangan sebagai stewardess, dan dalam masa dia bekerja tu dia bertemu dengan Amir yang watak dipegang oleh Fariz Ahmad. Berlaku nikah, this and that, ada beberapa fasa yang berbeza dalam filem ini sendiri, dan that's about it. The rest you guys kena tengok. Boleh tak I nak tanya, okay, masa tu you belum berhijab, filem tu berhijab tu, apa tak you punya reaksi? Mungkin you boleh terima, mungkin you nak cakap kat peminat kat luar benda tu dah lepas. Okay, first of all, penggambaran filem ni 2 tahun yang lepas, 2013. I wish I could edit my past, tapi I tak boleh edit my past. Dan kedua, filem ni melibatkan banyak pihak, pihak produksi, pelakon-pelakon, penonton yang menunggu-nunggu, dan juga mereka yang terlibat secara langsung dan tak secara langsung. Jadi, I tak boleh macam stop this thing just because I dah buat keputusan sekarang untuk pakai hijab. So it's not fair. Kita orang dengar Unifa baru balik pada umrah. So boleh ceritakan sikit how long you spend your time in Mekah? Okay, pergi dengan siapa? Okay, trip yang sangat pendek bersama keluarga, kakak, abang ipar, adik semua. Dan 3 malam di Madinah, 3 malam di Mekah. It was such a good trip. Weather pun best dan banyak benda yang saya belajar dekat sana. Your business, nampaknya Lofa ada 1, 2, banyak. How do you manage your time dengan mana satu career yang Lofa lebih utamakan? The past 2 years, saya lebih fokus kepada perniagaan kerana masa tu masa mula-mula nak start daripada scratch. Jadi banyak masa saya luangkan kepada perniagaan. Bila sekarang ni dah makin stable, so benda dah boleh fly on its own. Saya banyak lepasan kepada family, mama, kakak-kakak saya, dan ada sepupu-sepupu yang memang bekerja bersama-sama di office saya. Bulan ni baru saya start balik berlakon selepas 2 tahun. Banyak lagi future plans yang saya tak kongsikan, which saya rasa baik I take my own sweet time untuk keluarkan sesuatu, jangan terkupu-kupu lah kot. Alright, thank you so much.